Awal-awal dia akan bagi korang seronok, dia akan bagi korang happy. Tengah dia lunyai kita siap-siap. Tak ingin usai di sini adalah sebuah filem drama Indonesia terbaru yang akhirnya berjaya buatkan air mata saya ni mengalir. Dia macam ku menangis membayangkan. Dia macam tu lah. Filem yang diarahkan oleh Robert Ronnie dan secara jujurnya lah, saya tidak berapa kenal dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Mas Robert. Tapi ini adalah hasil karya dia yang pertama saya lihat. Ternyata, wow, bukan setakat hang buat dekat saya, tapi dekat kawan saya juga, lelaki yang habis je filem ni 30 minit menangis tak berhenti. Penangan dia lain macam tau. Filem ni adalah filem kedua yang berjaya buatkan saya menangis bila tonton sejak keluarnya filem Komang hari tu. Kalau boleh saya nak samakan level cerita ni kan, dia satu paras dengan Lagenda Budak Setan dan juga Ombak Rindu. Apa yang membuatkan saya tertarik sangat-sangat dengan filem ni adalah plot dia. Dia mengisahkan tentang dua orang ni, seorang lelaki, seorang perempuan, pasangan ni lah. Tapi diorang ni hanya berkawan. Tetapi kadang-kadang kita nampak macam it's too much tau. Dia macam teman tapi mesra. Gitu. Kita nampak perubahan diorang daripada diorang sekolah, lepas tu diorang pergi ke kerja, dan ada sesuatu yang jadi dalam hubungan diorang ni yang akan buatkan korang macam plot dia memang macam tu. Awal-awal dia akan bagi korang seronok, dia akan bagi korang happy. Tengah dia lunyai kita siap-siap, taruh kita duduk paras paling bawah sekali. Rasa macam alah, awal hang tak cakap. Dan dia tak habis itu je, dia buat plot twist mat. Camera shot diorang cantik, setting diorang menarik, jalan cerita yang diorang bawakan sangat-sangat menyentuh hati lah. Cuma the gripes lah yang bagi saya agak sikit adalah mungkin jalan cerita dia, I don't know, dia sebab filem ni remake daripada Korean punya filem tau. Ada sesetengah scene yang kita nampak macam ni legit Korean saja yang boleh buat. Indonesia try, tapi dia macam ada something wrong tau. Tapi overall the chemistry bagus. Cakap pasal chemistry, pelakon-pelakon diorang, terutama dua orang ni, Ryan Domani dengan Vanessa Priscilla, saya tak tahu diorang pergi bootcamp chemistry yang mana, saya tak tahu. Sebab memang sangat-sangat rapat, sangat-sangat sweet. Brian ni nampak like a very nerdy guy tau. Dia ikut je, pak turut je cakap. Yang Vanessa ni, dia very wild, dia happy go lucky girl. Kontras ni yang membuatkan cerita ni cantik tau. Lepas tu kita ada Ryan Wijaya dan juga kita ada my girl Davina Karamoy. Uish, last kali hari tu lah saya tengok dia dekat Dedam Kelam Malam. Dalam tu pun dia hebat. Ipa adalah maut another level. Yang ni pun dia tak banyak role dia tau, but bila dia ada, kita rasa beban tu tau. Tema diorang pula saya sangat-sangat suka. Menangis, saya memang menangis, jujur saya cakap. Filem ni saya bagi sebanyak 9/10 bintang jujur. Dia boleh buatkan korang menangis. Tak percaya, tengoklah. So filem ni akan keluar pada hari Khamis ini, 3 hari bulan 7 2025. So korang boleh bawa girlfriend korang, boleh bawa partner korang, boleh bawa isteri korang, boleh bawa suami korang, boleh bawa skandal korang. Ikut. Kalau korang dah tengok filem ni, cuba korang komen dekat bawah apa review korang. Dan apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.